Assalamualaikum. Kak boleh bagi saya 5 jenis bubur akak yang paling best? Oh, 5 jenis. 5 jenis. Ini bubur hitam. Cuba pakai kak Ini jagung balik. Yang ada 5 yang terfavorite lah. Kalau 6 tadi caca tu masuk. Oh, kalau minta lagi satu dapat caca. Boleh kak? Bubur caca tu. Boleh. Cap-cap yang terfavorite lah. Kenapa kak jual bubur kak? Sebab benda ni kan macam benda tradisi kan. Banyak lama kan. Betul. Benda ni susah nak cari sebenarnya. Selalu akan dapat dalam bulan puasa ataupun di majlis kahwin lah. Okay. Dan konsep yang tak buat, akak nak dapat customer akan dapat panas-panas. First time yang akak dapat ni, first akak tengok dekat Melaka. Oh, dia memang jual kat Melaka? Yes. Banyak bubur. And then dia, konsep dia memang panas-panas. Cakap wow, ni lain daripada lain. Tu bawa ke sini tu. Macam Johor macam tak ada lagi je. Tapi tak tahulah kalau saya yang tak tahu kan. Yang ni pun salah satu yang ni buatan Melaka? Yang ni Pantai Timur je ada tau. Oh ya? Yes. Akak orang Pantai Timur lah? Ya, dia orang Terengganu. Oh, Terengganu, okey. Kalau Terengganu dia tak bubur nangka. Untuk lagi sedap, saya taruh nangka. Satu. Ni? Pengat labu. Saya ingat mula-mula pengat labu tak ada peminat tau. Jangan, saya suka. Tapi rupanya pengat labu laku habis. Dia antara yang orang minat lah. Kat sini satu bukan berapa ringgit tak? Satu macam ni RM5. RM5. Semua sama lah, RM5. Okey, baik. Kat sini akak ada berapa jenis semua? Ada 10. Sudah pun 10 lah. Akak buka hari-hari kat sini? Khamis sampai Ahad. Khamis sampai Ahad. Pukul 5 sampai habis lah. Okey, baik kak. Pukul 11 malam macam tu. Oh, okey, baik. Okay. Terima kasih.